Oke, salam dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya di saya melihat ya banyak komen-komen kepada saya kerana beberapa gambar dan beberapa video yang saya bersama dengan Rafizi Lamli dalam waktu kita buat pemilihan yang lepas. Pemilihan yang baru ni lah. Jadi ramailah tanya saya, mereka kata apa yang Rafizi buat sekarang ni, apa yang kamu rasa apabila Rafizi kalah? Saya cakap benda ni senang. Sekarang ni Rafizi adalah orang yang paling bahagia. Kerana apa? Kerana Rafizi walaupun kalah, tetapi kita boleh lihat di ruangan komen kepada Rafizi Lamli ya, kalau orang itu adalah ahli parti ya, yang mana mereka kebanyakannya komen begitu baik terhadap Rafizi Lamli, dan saya lihat rata-rata komen ya meminta Rafizi Lamli kuatkan semangat dan sebagainya. Dan saya kata kekalahan Rafizi ini satu nikmat untuk Rafizi, untuk masa depan Rafizi itu sebenarnya dia cerah. Dan saya percaya kalau Rafizi Lamli bertanding pun akan datang, saya rasa impak ini memberi satu impak besar yang mana boleh ya menyebabkan Rafizi Lamli kekal sebagai ahli parlimen. Dan saya rasa di kawasan Rafizi Lamli di Pandan tu pun kalau letak kayu, letak buku macam ni, tulis nama Rafizi sebagai calon pun Rafizi boleh menang kat sana. Jadi saya lihat di sini Rafizi lah orang paling bahagia. Kerana apa? Kekalahan dia menyebabkan rating dia, sokongan dia menjadi besar. Orang luar lihat Rafizi. Orang pengundi pengundi atas pagar melihat Rafizi sebagai seorang hero tahu. Jadi Rafizi mendapat lava politik, mendapat sokongan daripada rakyat. Rafizi mendapat orang kata kekuatan, semangat daripada rakyat. Ini satu yang ni. Ini kita boleh nampak ya bahawa dalam dunia yang begitu pantas sekarang, rakyat dah boleh menilai, rakyat dah boleh lihat hujah-hujah ahli-ahli politik, yang mana yang terbaik, yang mana yang mereka rasa mereka tolak. Memang kalau anda ataupun mereka yang bersama dengan Nurul Izzah, tim Nurul Izzah ini kata saya mengkritik di sebelah mereka sampai sekarang belum move on, tapi ini hakikat. Kita lihat Rafizi walaupun dia kalah, walaupun dia ramai yang serang dia pada awalnya, tapi hari ini dia tidak pernah tutup dia punya ruangan komen. Dia berani. Selepas kalah dia terus buat satu ucapan terima kasih kepada rakyat Malaysia. Satu slide dia buat dalam bahasa Malaysia, satu slide lagi dia buat dalam bahasa Inggeris. Jadi dia faham bahawa rakyat Malaysia ini perlu begitu. Tapi apa yang berlaku? Rafizi juga menghargai semua mesej-mesej orang yang telah pun memberi sokongan kepada dia. Jadi jangan kata oh ini Daniel ni bapa pengasuh dan sebagainya. Kita boleh lihat. Saya cek mesej-mesej yang ada yang disampaikan rakyat kepada Rafizi begitu menggalakkan, memberi kata semangat. Jadi ini tandanya bahawa kekuatan Rafizi itu memang ada lah. Diakui sajalah kan. Termasuk orang daripada parti lain pun tengok perkara ini. Jadi apalah sangat saya ni, kalau orang nak balun saya satu orang, no problem. Tak ada masalah isu ini. Sebab saya berhak juga untuk diri saya nak mengulas. Saya berada dalam politik, saya tak berada dalam barisan kepimpinan politik, pun saya akan ulas isu yang sama. Kita nak keadilan, kita nak benda yang betul, yang baik untuk masyarakat. Negara ini kita perlu pemimpin yang mempunyai integriti tau. Satu hal yang saya selalu ulang-ulang cakap lah dalam isu politik negara ini, yang saya harap jangan kita buat kesilapan sekali lagi. Seorang ahli politik yang saya nampak daripada kalangan yang kita dok kata dekat Malaysia ni, untuk orang Melayu terutamanya, saya nampak tak ada tokoh lain yang sehebat Rafizi. Yang saya yakin dia tak menjebakkan diri dengan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Saya nampak ada dekat Rafizi. Dan saya berharaplah di waktu akan datang,
terutama dalam parti saya, terutamanya orang-orang Melayu tu, tengok baliklah. Rafizi ini sebenarnya satu aset kepada orang Melayu itu sendiri. Susah saya nak beritahu ni. Susah kita nak cari seorang orang Melayu yang intelektual, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai wawasan, yang bersih. Susah. Tapi saya boleh nampak ada di sosok Rafizi Lamli. Kalau kali ini orang Melayu menolak Rafizi Lamli untuk menjadi satu masa lah ya, for the beyond. Kalau kita menolak Rafizi Lamli ini daripada kerusi nombor 1 negara, saya rasa kita kerugian. Orang Melayu terutamanya kerugian. Anak-anak muda Melayu yang ingin satu perubahan besar, bermula daripada hari ini, kamu kena tengok sosok Rafizi Lamli ini. Bukan saya nak cakap, nak mengangkat Rafizi Lamli ini. Bukan saya nak membodek dia. Bukan saya ni orang kata membabi buta. Saya melihat di antara tokoh politik yang ada kepimpinan, yang ada nama, yang branding, yang orang kata naik, boom, selain daripada UMNO, contohnya macam KJ dan sebagainya, saya tak percaya. KJ ke apa ke semua. Kita kena tengok, Rafizi Lamli ni, dia bukan daripada elitis tau. Elitis. Bukan daripada anak orang kayangan, bukan datang daripada anak seorang ahli parlimen, bukan datang daripada anak seorang adun, bukan datang daripada anak-anak elit politik, bukan datang daripada anak-anak bangsawan, bukan. Rafizi adalah seorang anak muda Melayu, bapa dia penoreh getah, dia datang daripada keluarga miskin, masuk sampai ke tahap ini dalam politik, dan integriti dia sangat terbaik, dan dia masih muda. Kita jangan sampai kehilangan seorang tokoh Melayu yang hebat macam ni. Hari ini boleh anak-anak muda Melayu, pengasut-pengasut yang menyatakan Rafizi Lamli ini pakar pemula. Tapi kena ingat, Rafizi Lamli tak ada ambil rasuah, tak ada penyelewengan, tak ada salah guna kuasa. Jangan sekali lagi kita kehilangan satu tokoh besar tau dalam dunia politik yang menyebabkan kerugian kepada orang Melayu. Dulu kita tengok, apabila kita tidak meletakkan orang yang betul, Anwar Ibrahim berjaya meletakkan Malaysia tak berhutang waktu itu. Dibuang oleh orang Melayu. Lepas itu, dah agak terlambat lah. Dah agak kesenja Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Lepas tu kita tengok macam mana dalam keadaan hari ini. Mungkin keadaan dia dah tak sesuai juga. Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin boleh bertahan 1-2 penggal dalam pentadbiran kerana faktor umur. Tapi perlu diangkat akan datang antaranya Rafizi Lamli. Perlu diangkat dulu untuk memimpin negara. Daripada ada kalangan-kalangan anak muda yang ada ni. Tetapi ini yang kita cakap lah. Politik ini boleh menjadikan perubahan besar kerana seperti mana yang orang kata 1+1 bukan 2 dalam politik. Sama lah macam mana mereka nak menggagalkan Anwar Ibrahim biar tak jadi Perdana Menteri. Dia pergi Najib, dia pergi Pak Lah, pergi Najib, pergi Muhyiddin, sampai ke Ismail Sabri. Orang-orang yang tak ni, tapi akhirnya sampai ke dia dalam waktu yang lambat. Jadi Rafizi Lamli ni saya harap akan datang, kita tak boleh lambatkan dia. Memang banyak halangan lah kalau kita tengok bagaimana dia ditolak dalam parti secara mendadak. Saya tak faham. Orang-orang parti ni yang majoritinya Melayu dalam menyokong waktu ni tadi, saya tengok dia tak menyokong kepada Rafizi, dia lebih sayang kepada orang lain kan. Jadi tak ada masalah. Nak sokong Nur Izzah sekarang tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak politik kita ini akan datang berada di landasan yang betul, Rafizi lah orangnya. Kerana dia betul-betul duduk, Rafizi Lamli ni, dia duduk dalam parti yang bukan parti yang duduk menjadi kerajaan tau. Dia masuk dalam politik, duduk dalam parti keadilan yang lemah. Dia duduk, datang dan dia bersama-sama menaikkan sehingga Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri hari ini. So dia tak pernah merasakan kapet merah dibentang ke dia untuk dia nak menjadi apa-apa jawatan dalam politik ni. Dia tidak pernah mengimpikan itu semua. Dan dia adalah satu-satunya tokoh yang ada. Yang kita ada hari ini. Bukan saya nak up Rafizi ini. Bukan saya nak
lambung-lambung nama Rafizi ini. Tapi itu hakikatnya. Yang saya nak bagi tahu, terutamanya anak-anak muda akan datang. Saya mengkaji, saya tengok tokoh-tokoh muda, tak ada. Daripada parti yang lain mungkin ada, tetapi mereka masuk dalam parti dibentang kapet merah. Parti mereka berada dalam kerajaan dan dia tak rasa macam mana perjuangan, macam mana kesusahan rakyat yang sebenarnya, tak ada. Maaf cakaplah, contoh parti UMNO contohnya. Parti UMNO ni siapa yang masuk dia 24 jam jadi kerajaan? Parti, contohnya parti PAS. Parti PAS ini antara parti yang boleh kita ni, tapi pemimpin PAS tak ada yang mempunyai kelayakan yang orang kata beyond dia tu untuk menjadi seorang yang hebat daripada ilmu ekonominya, pengurusannya. Kita tak nampak. Yang ada betul-betul hanya ada pada Rafizi. Kajilah. Panggillah pakar, profesor ke dan sebagainya. Cuma jalur politik yang Rafizi ambil memang berliku-liku lah sebab dia melanggar hukum politik. Seperti mana yang saya selalu jelaskan, hukum politik ini memang kalau siapa yang langgar hukum politik ni, dia akan kenalah batu dia. Batu dia contoh, Anwar Ibrahim, dia sendiri melanggar hukum politik. Rafizi, dia langgar hukum politik. Ini saya sendiri pun langgar hukum politik. Apa dia hukum politik? Sebenarnya hukum politik, kalau kau nak berjaya, yes man. Yes boss. Engkau bermain dengan play safe, engkau akan selamat dalam politik. Itu hukum politik. Pergilah buka mana-mana buku politik. Belajarlah ilmu politik mana-mana dengan orang hebat. Hukum dia jangan melawan arus. Kau melawan arus, habislah engkau. Sebab kuasa ada kepada bos kita. Sebab dalam politik lebih banyak pengampu. Dia punya cerita dah tu lah. Jadi bila kita lawan hukum politik ni, habislah kita kan. Tapi kita punya keyakinan, macam saya punya keyakinan, bukan bos saya. Saya punya keyakinan, politik ini, parti itu wadah perjuangan. Tapi saya menganggap, saya tidak perlu sangat, saya menghormati bos, tetapi pandangan saya perlu keluarkan, dan saya yakin, saya masuk dalam dunia politik, saya ada penyokong saya sendiri. Saya tak perlukan penyokong bos sangat. Jadi, ini yang penting dalam politik. Kita perlukan macam mana develop diri kita. Macam Rafizi, kekuatan politik dia tidak bersandarkan kepada Anwar Ibrahim. Kekuatan politik Rafizi adalah bersandarkan kepada sokongan rakyat. Sokongan kita semua ni. Jadi itu dia politik. Sekarang ini ramai yang nak bina kekuatan politik menggunakan bos, menggunakan orang-orang besar dikelilingi dia. Jadi pada saya, kita punya politik tidak boleh begitu. Itu yang banyak yang sekarang ini tujuannya ke politik. Saya diajar politik ni pada awalnya berbeza. Saya nak cerita sedikit. Saya awalnya dulu orang cakap dengan saya, engkau kena kenal lah bekas-bekas YB, datuk-datuk yang dah pernah menang adun, dah menang parlimen dan sebagainya. Kau kena berapat dengan mereka lah, ataupun kau rapat dengan ahli-ahli parlimen ke, supaya engkau nanti senang, dia orang kata. Saya cakap dengan mereka mudah dalam isu ini. Kalau itu cara itu yang kita gunakan untuk ke politik, tak payah saya pergi ke politik, saya kata. Pergi politik, saya kata, orang lain macam mana naikkan nama dia sendiri, kita pergilah buat nama kita sendiri. Naikkanlah nama kita. Jadi, saya harap begitulah. Masuk dalam politik ni, buat brand kita sendiri, supaya kita tidak, orang kata, menjadi kaki bodek, menjadi kaki ampu, untuk kerja-kerja yang tidak akan menguntungkan. Akhirnya kita terstuck dekat situ. Tak ada idealisme yang kita boleh keluarkan untuk pembaikan, untuk rakyat, untuk diri sendiri pun tak ada. Untuk anak isteri pun tak ada nanti ceritanya. Sebab apa? Idea kita tak bagus. Idea ni penting tau. Jadi ahli politik ni idea lah yang paling penting.
apa pembawaan kita, apa matlamat kita, apa perjuangan kita, apa hala tuju kita. Itu semuanya nak yang terbagus. Kita kena letakkan diri kita di posisi yang orang kata bersiap sedia dengan apa yang perlu kita ni. Narimah Yusuf, dia kata ringgit. Ringgit ini penting tetapi tidak begitu penting lah ringgit. Yang penting ni Samsuri ni bagi sedikit sumbangan RM3. Terima kasih. Itu yang saya lihat lah dalam politik ni. Saya memang tiap-tiap hari akan bercakap, terutamanya waktu malam ni, kerana malam saya ada masa. Kalau siang tak ada masa. Lepas ni siang saya kena bekerja keras dah ni. Kerja saya dekat kawasan dah banyak. Tanggungjawab baru untuk penggal ini dah ada. Tugas itu perlu saya galas. Jadi itulah dalam politik. Jadi saya nak beritahu itulah. Keuntungan Rafizi sekarang ini melonjak lah. Rafizi tak payah mempromosikan diri dah. Dia secara otomatik sudah terpromosi ke seluruh dunia, ke seluruh Asia ni, ke seluruh Malaysia. Pelosok dunia sedang melihat. Dan dalam parti, dalam negara, seluruh kita dah boleh lihat, dah pertontonkan masalah yang sedang dihadapi. Sebab itu, kalau kita lihat, rata-rata orang melihat Rafizi ini sebagai satu penganiayaan. Dan separuhnya dilihat sebagai pengkhianatan. Dan akhirnya membuahkan hasil belas kasihan orang kepada Rafizi Lamli. So di sini Rafizi Lamli dah dapat satu input yang baik lah. Dan yang ruginya, kerana terlalu awal ya, Nurul Izzah sendiri ya. Saya tak tahu berapa lama lah benda ni. Tapi bila saya cakap, saya sebenarnya malah nak sebut nama Nurul Izzah. Nanti ramailah penyokong dia terkencing, terberak, terceret bila saya sebut nama tu. Tak puas hati lah dia kata. Tapi kita lihat politik ini macam mana. Saya ada beberapa lagi lah yang saya nak ulas di sini ataupun akan datang berkenaan dengan isu ini. Macam mana kita nak dapat laba politik ini. Bagaimana kita nak pergi jauh dalam politik ini kan. Saya pun berada di sini pun saya naikkan nama saya sendiri, naikkan nama parti, naikkan perbezaan-perbezaan pandangan, teguran-teguran kan. Saya tidak boleh duduk senang dengan menikmati kita jadi kerajaan yang ada hari ini. Kita kena ada check and balance juga dalam parti kita ni supaya ada keseimbangan, supaya pemimpin kita sentiasa sedar. Supaya pemimpin kita jangan orang kata ni amin hantar, habis madu sepah dibuang. Itu adat politik. Adat politik ni memang macam tu tau. Politik ini apabila dia nak menang, apabila dia nak sokongan, musuh pun dia sanggup pergi merangkak di depan musuh untuk dia minta musuh sokong dia. Dia yang paling penting dalam politik ni bagaimana kau nak sampai ke hala tujunya itu, genggaman kuasa itu. Jawatan tu, jawatan yang kau kejar tu tadi, macam mana kau nak sampai ke matlamat ini? Kau nak pijak ke, kau nak tendang ke, kau nak apa ke, yang penting matlamat engkau tu sampai. Bila dah sampai, kau tendanglah orang-orang yang sekeliling kau pun tak ada masalah. Inilah orang selalu tidak suka dalam politik. Sebab itu, kalau di Perancis contohnya, kalau tak silap saya negara Perancis ya, dia paling benci dengan orang politik ni. Dia kata orang politik ni kotor. Orang yang paling jahat dalam pandangan mereka ni adalah orang politik dan peguam. Karena peguam ni suka menipu. Dia putar belitkan undang-undang. Orang politik ni menipu rakyat. Dia putar belitkan janji dengan rakyat. Kadama Tasatra. Maknanya manifesto dan ideologi hanya mainan saja. Ideologi tergantung kepada siapa yang bawa. Begitu juga dengan manifesto. Siapa yang bawa manifesto, siapa yang laksanakan ideologi itu dan manifesto itu, itulah
Itu yang kita boleh, contohnya, dia boleh laksana ke sebahagian itu, jadi rakyat boleh nampak. Jadi jika mereka tak laksanakan manifesto janji-janji mereka ataupun idealisme mereka tak sampai, mana maknanya kamu orang boleh tolak lah. Itu pilihan kita. Kita rakyat yang menentukan. Saya tak boleh kata, oh, orang ini, orang itu, dan sesiapa. Tapi itu hakikatnya. Politik memang macam tu. Sebab itu, bila saya nak pergi ke politik ni dulu, macam saya, rakan-rakan saya, kawan-kawan saya, ketawa saya. Engkau sedang pergi menempuh satu kerja yang paling gila dalam dunia engkau, yang aku pernah nampak, ni dia kata. Saya cakap, saya cuba. Ini pilihan saya. Saya cakap bukan cubalah. Saya cakap, bila saya dah cuba, saya tidak akan main-main. Dan sampai ke hari inilah. Dan saya bersyukur kerana kawan-kawan yang ada di sini memberi sokongan kepada saya. Saya nampak ada tadi. Abdul Razak Salim. Thank you Abdul Razak Salim. Bagi saya sedikit gift. Ada pula yang derma kan. Tengok bagaimana Rafizi memanaskan suasana. Dia buat jelajah ni. Dia buat jelajah dan akhirnya panaslah suasana ni. Saya harap kita pun macam mana nak buat idea macam tu. Saya tidaklah sehebat Rafizi mempunyai idea yang brilian. Saya sebenarnya punya idea yang besar lah. Thank you Thomas Lim yang bagi hadiah juga. Cuma Rafizi dia boleh menjadi satu pengeluar idea yang hebat ni kerana Rafizi jauh lah macam saya dengan dia, jauh panggang dengan api. Sebabnya saya tak ada duit. Saya tak macam Rafizi. Rafizi ini dia memang ada duit. Tapi saya, kalau saya ada duit, saya boleh keluarkan banyak idea yang lebih bagus, yang mungkin bagus, yang sama taraf dengan Rafizi untuk diketengahkan, untuk menjadi satu orang kata yang terbaik. Terutamanya di wilayah saya sendiri, Sarawak. Saya percaya yang dah lama bersama dengan saya tahu. Tapi saya ada kekangan. Kekangan saya keuangan. Ini saya cakap betul. Saya harap akan datang saya boleh mendapat orang kata bagaimana saya nak developkan balik saya punya diri saya ini. Kerana saya nak macam mana nak memperbetulkan cara berpolitik di Sarawak. Saya harap ada yang boleh menerima, ada yang faham dan boleh membantu saya. Itu pentinglah. Peranan anak-anak muda ni penting. Saya banyak idea-idea yang genius. Bukan saya puji diri sendiri. Tapi masalahnya kekangan. Macam Rafizi, dia tidak ada kekangan di situ sebab dia ada duit. Bila ada idea, dia boleh push. Contohnya, saya sampai hari ni menggelupo nak buat saya punya podcast. Sebelum Khairi Jamaluddin nak buat idea podcast, saya nak buat tak berjaya-berjaya. Sebab apa? Peralatan saya, staff dan sebagainya. Nak maintain benda tu, dia macam satu bisnes. Saya tak sampai ke situ, duit tak ada. So, saya kena macam ni je lah. Jadi saya harap saya punya kerja-kerja kecil ni, saya boleh selesaikan itu dan akhirnya saya boleh, orang kata push, dan akhirnya menjadi satu medan. Saya nak menjadikan medan podcast ataupun medan media saya ini untuk menjadi, saya menambahkan ramai tokoh-tokoh muda, terutama di Sarawak ni akan datang, untuk berkecimpung dalam dunia politik ni. Saya tengah nak developkan benda ni, macam mana saya nak planningkan dia. Itulah. Jadi jangan, walaupun hari ni tengok ni kan, kamu orang terpaksa lah tengok video saya yang jadi macam ni kan. Nak buat yang lebih istimewa lagi tak boleh. Memang tak ada kemampuan. Memang sangat-sangat orang kata terhad. Dan nak mencari pekerja susah kat Sarawak ni. Saya beberapa kali tahu, saya nak buat podcast, kita kan ada staff yang menjaga apa semua ni. Nak buat macam mana? Cari orang nak bekerja pun tak ada. So memang banyak kekangan kami di Sarawak ni. Kalau di Sabah banyak yang okey. Kat Sarawak ni banyak orang tak ambil tahu benda tu. Jadi begitulah. So
sabar sedikit, sedikit waktu lagi saya akan kemaskan. Kalau saya ada sedikit lebih dana ke duit, thank you yang bagi sumbangan tu, Froster Ocean, thank you. Saya akan cuba orang kata buat satu podcast. Kalau saya ada duit sendiri nanti, dan saya akan buatlah macam Khairi Jamaluddin, dan saya akan mencari, saya akan offer berapa banyak tokoh-tokoh muda, anak-anak Sarawak ni yang pergi ke medan politik ni, dan boleh kita bincangkan bersama melalui podcast-podcast. Saya akan buat benda ni. Itu long term saya lah. Saya tahu bahawa kita perlukan banyak tokoh untuk mengimbangi keadaan politik kita yang sekarang ini, yang perlu kita ubah. Politik kita ni sekarang ini, kalau parti saya sendiri dalam Parti Keadilan ni, kita dah hampir, saya tengok lah, kita belum mendapat berapa banyak tokoh muda yang hebat tau. Saya sebenarnya dalam keadaan risau tengok AMK kita ni. Kau tak tahulah, Ketua AMK Malaysia yang lepas, Adam Adli, kata okey-okey je. Yang baru ni, Kamil Munin, dia kata macam okey juga kan. Tapi saya tak tahu berapa banyak daripada kalangan AMK ni yang kita boleh lahirkan mengganti Rafizi, menggantikan Nurul Izzah, menggantikan Nik Nazmi, menggantikan Chang Likang, menggantikan Akmal Nasir, menggantikan Fahmi Fazil akan datang. Semuanya ini semua generasi X yang kita perlukan, satu generasi baru lagi yang hebat yang boleh mengganti mereka-mereka ini. Ini tidak saya nampak sekarang ni tau. Yang saya nampak bagaimana mereka nak mencari satu jawatan penting dalam mereka berpolitik. So, kita tak akan berjaya mendapat satu idea, anak-anak muda yang punya idea, perjuangan. Takkan kita nak pergi mencari tokoh muda macam zaman Rafizi, zaman Chang Likang, zaman Nik Nazmi. Takkan nak cari zaman mereka ni, kita nak pergi buat demo kat jalanan kan, kena simbah dengan ni. Sebab kita dalam keadaan aman, kita dalam jadi kerajaan hari ni. Kita sedang diuji kuasa macam Rafizi Ramli cakap. Jadi kita tak nampaklah tokoh ni mana satu ni kan. Kita nak kena cari tokoh yang berani berjuang tau, yang tak perlu pakai duit. Bukan senang. Nak cari orang-orang yang macam kami ni, meninggalkan bidang kerja, masuk dalam dunia politik. Mencari orang yang sanggup, orang kata tak bergaji, buat kerja politik, bukan senang. Bukan macam kita nak menjadi tokoh-tokoh dalam kerajaan, dekat sektor swasta, bisnes dan sebagainya. Dia ada chip satu target. Berapa sel aku boleh buat kalau marketing, umpamanya. Ini bukan macam tu. Ini betul-betul permainan idealisme yang kalau tak betul-betul pemimpin boleh membuat satu orang kata idealisme, maka tak ada orang nak ikut. Kita berada di situ, saya nampak. Jadi itulah. So cukuplah 30 minit. Kawan-kawan yang bagi hadiah tu, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang bersama sentiasa mendukung apa pandangan saya setiap hari, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Assalamualaikum. Thank you.